Seperti biasa, perjalanan saya bermula di kawasan perindustrian Perai. Waktu itu sudah lewat petang, sekitar jam 5 lebih, waktu yang mana kebanyakan pekerja mula meninggalkan tempat kerja. Bunyi enjin lori dan kenderaan lain bersahutan, menandakan permulaan waktu kemuncak jalan raya. Saya pastikan tangki minyak telah diperiksa sepenuhnya, semua sistem dalam keadaan baik dan dokumen penghantaran siap sedia. Masuk saja ke lebuh raya, saya sudah dapat rasakan cabarannya. Kenderaan berderet, kereta, motosikal, bas dan lori lain semuanya ingin pulang secepat mungkin. Dalam situasi begini, pemanduan lori penuh muatan minyak memang memerlukan fokus yang tinggi. Tak boleh terburu-buru, tak boleh ikut emosi. Sedikit silap boleh mengundang risiko besar. Walaupun keadaan agak sesak, alhamdulillah, trafik masih bergerak. Saya kekal di lorong kiri, menjaga jarak dan kelajuan sambil sesekali memerhati cermin sisi, memastikan keadaan sekeliling selamat. Beberapa kilometer kemudian, tibalah saya di susur keluar Sungai Dua. Dari situ, saya menghala ke arah Sungai Lokan.
bahagian ini agak mencabar. Jalan di kawasan Sungai Lokan tidaklah selebar lebuh raya dan pada waktu petang, ramai penduduk keluar masuk. Ada yang baru balik kerja, ada yang singgah beli barang. Saya perlu lebih berhati-hati, terutamanya di persimpangan kecil dan kawasan yang ramai pejalan kaki. Saya juga perlu melampirkan peta lokan untuk rujukan anda. Kemudian, saya membelok ke kanan ke Jalan Permatang Baru. Di sinilah trafik mula terasa lebih lancar. Beberapa kenderaan di hadapan boleh menambah kelajuan yang diinginkan. Mungkin inilah peluang mereka untuk memendekkan masa perjalanan. Dalam keadaan begini juga, kesabaran tetap jadi kunci utama dalam pemanduan. Perjalanan diteruskan hingga ke simpang 3 berbentuk T. Saya belok kanan, masuk ke Jalan Permatang Bogak. Jalan ini agak lurus tapi tidak luas. Tambahan pula, waktu petang memang ramai pengguna jalan, kereta, motosikal. Saya pastikan pemanduan kekal tenang sambil sesekali memberi laluan kepada kenderaan kecil yang ingin memotong. Dalam kepala hanya satu tujuan,
pastikan minyak sampai ke stesen dengan selamat dan tepat pada masanya. Beberapa minit kemudian, saya tiba di Simpang 4. Dari situ, saya belok ke kiri dan kira-kira 500 meter di hadapan, terlihatlah stesen minyak Taman Seri Serdang, destinasi akhir saya hari itu. Walaupun perjalanan dari Perai ke sini tidak terlalu jauh, mengambil masa lebih lama daripada biasa kerana kesesakan dan keadaan jalan yang sibuk. Namun, bila akhirnya sampai dan melihat tangki minyak berjaya dipunggah tanpa sebarang masalah, rasa lega dan puas hati itu memang tak boleh digambarkan. Bagi orang lain, perjalanan ini mungkin hanya laluan biasa yang dilalui setiap hari. Tapi bagi saya, ia adalah satu amanah dan tanggungjawab. Menghantar minyak bukan sekadar memandu lori. Ia tentang keselamatan, ketepatan masa dan disiplin diri di atas jalan raya. Setiap kali sampai di destinasi dengan selamat, saya anggap itu satu kejayaan kecil. Dan esok, perjalanan baru akan bermula lagi, membawa cerita yang berbeza di setiap laluan yang ditempuh.